Ya Allah. Ni tu nak beli umpan. Korang kalau duduk depan pekan cemur, bolehlah datang support Nyonya ni. Dia ada jual cacing, cengkerik, makanan-makanan binatang semua ada. Binatang sebenarnya ada, cacing ada, katak ada. Katak tak ada lah. Ada cengkerik lah. Ada cengkerik. So, sekejap. So ni kedai dia. Tada! Biasalah. Hujan. Takut lah. So, kalau korang nak tahu waktu operasi kedai ni, biasanya dia akan buka daripada jam 11 pagi sampai 5 petang. Kedai ni buka hari-hari daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Maksudnya hari Ahad pun dia buka. Sebab usually jarang lah tengok Nyonya ni tutup. Aku panggil kedai ni kedai lori cai. Kalau korang yang duduk Cemur tu, korang mesti tahu kedai ni dekat belakang market Cemur. Kat sini dia bukan jual umpan saja, binatang pun dia ada jual. Mostly kebanyakan makanan untuk binatang-binatang peliharaan. Macam makanan ikan ke, korang kalau ada beli ikan, beli arnab, beli kambing, kat sini ada jual. Siapa satu dapat? Oh, ni ikan. Ni nama yang jalan tu. Ni. Ni jalan. Tepung ada ke? Aku tak bawa plate je. Masak kau ni. Korang tengok ni, arnab pun dia ada jual. Ni aku rasa kalau gajah tak salah boleh jual, gajah-gajah pun dia jual je. So kalau boleh orang Cemur, orang Ipoh, datang support nanti ni. Dia support local business. Rasa-rasa Bukan keadaan salah. Cuma 15 balik. Dia boleh check, dia customer masa tak boleh malah punya. Dia boleh malah saya tak boleh malah dia. kita dah sampai spot yang pertama. Ni batang ni. Kacang. Cepat-cepat. Betul kan BC ni kan? Tak sekejap. Silap ke BC ni. Bisi. Sebab guide ring depan dia kan tak tinggi. Apa panas. Sekejap kecil. 12 kilo. 12.2. Mat sampai set up camp. Okey, inilah spot yang kita orang pergi hari tu. Spot ni tak jauh pun dekat area checkpoint dah. Yang tahu-tahu lah. Sebab kalau aku beritahu lokasi direct nanti kan lagi ramai datang. Bila ambil gambar ni, dia kamu track macam ni. Kamu duduk layar, ambil gambar pada atas. Macam mana guys? Okay, ini mai. Kita ni jenis para tak normal. Kita tengah nak membasmi apa tu orang kata tempat pengisap. Pengisap kita lagi. Memang kita pijak ni, Black mana pula? Tapi kita mancing tu. Betul-betul. Kita ada orang. mana? Bukan babi. Mana? Burung. Bodoh. Macam kepala orang.
Perasaannya kita orang duduk kat seberang sana, tapi hari tu belah sana ada Tak orang tahu. ramai. So kita orang decide ini duduk belah sini dulu, sini hutan. Tapi sekarang dah clear, ada orang bersihkan tu. Kamera sickness patah nampak kamera. Yang hantu sana ada hantu sebelah sebelah. Mesti kelakar dah. Dah rosak. Tak dapat ikan. Tengok nasi shot. Kawan. Bodoh. Rosak. Oh, sorry. Di. Jauh siang. Dah 4K 120 fps. Kau in 4K. Rosak akhlak. Ada. Abang. Nampak pelampung tu. Dia ni mana tu tidur. Tak jauh. Salah tu. 90 dah je. Macam ni. Ha. Ya. 5. Sifu master. Tengok dia nyambung. Ini entah dia tu. Dia punya bunyi. Aku suka bunyi dia ya. Nampak rekam. Dia jadi cantik lah. Nombor 5. Jenuk guys. Cat taman masuk zone. Main beg kelapa kot. Allah. So, do you like me? Kumpau. Tak ada rezeki hari ni. Tadi ada makan-makan tapi tak lekat. Punya lama kita orang tunggu, masih lagi tak ada tarikan. So kau enjoy je lah view yang ada. Bukan kerana kami tak mencuba. Umpan demi umpan, baling punya baling, masih juga tiada tarikan daripada ikan yang kami nantikan. Tetapi kami masih lagi mencuba dengan sedaya upaya. Akan tetapi siapalah kami untuk menolak takdir Tuhan yang mengatakan kami kumpau. Ada yang pernah tanya aku, kenapa aku suka mancing? Kalau korang nak tahu jawapan dia, memancing mengajar kita erti kesabaran. Memancing juga mengajar kami nikmat syukur untuk menikmati keindahan alam semesta yang telah dijadikan Tuhan. Dek kerana ramai yang terlalu alpa dengan kesibukan duniawi masing-masing demi mengejar cita-cita sehingga terlupa keindahan alam semesta. Dan ini tidak bermakna setelah kita berusaha berulang kali kita akan berjaya, dan tak juga sekiranya kita telah berusaha berulang kali dan tawakal kita akan gagal selamanya. Kerana pada zaman ini ramai yang percaya pada rezeki, tapi ramai juga yang lupa kepada pencipta yang sentiasa memberi kita rezeki dan nikmat. Jadi jangan pernah berhenti mencuba.
Teruskan berusaha, kekalkan semangat dan tawakal kepada Sang Maha Pencipta.